Dulu ada satu restoran. Dia punya signboard, mereka silap tulis. Dia tulis apa tau? Restoran Delima. Restoran Delima. Bukan restoran, tapi sebenarnya dia silap buat signboard tu. Ni depan ni, dulu. Kau tak silap tahun 85. Okey, ni kat belakang kita ni, Keramat Cafe. Mereka baru menyaga kat Taman Selat. Tempat ni kira orang kata apa? Relax punya tempat lah. Siapa pun tak kacau sini. Mereka punya menu gila-gila punya. Semua stay old school punya. Dekat Keramat Cafe, Taman Selat, Batuas. Keperkataan malam. Kedai dia senang nak cari. Kedai dia bertentang dengan Roadwalk Taman Selat. Bertentang betul-betul. Recorder Taman Tan Sri P. Ramlee. Yang ni kira mereka kata spot apa healing apa. Keramat Cafe, Taman Selat, Batuas. Ya, mereka ni duduk tengah makan lah. Kedai ni mereka buka start pada pukul 5 petang, tutup pukul 1 pagi. Kecuali hari Selasa. Mari sini. Bila petang rasa. Ni Amin. Dia makan apa nama ni? Apa bolognese apa? Spaghetti bolognese. Okey, yang ni Azmi. Mamu Azmi. Dia makan ni apa tu? Buttermilk apa? Dia. Syed Nasruddin. Dia makan Maggi Nusantara. Dekat kedai Keramat Cafe. Tema kedai ni lah tema vintage. Ada banyak barang antik. Tempat nak relax. Kalau siapa-siapa yang rasa nak relax di tempat, sini the best. Apa nama lampu ni? Kita panggil Gasling. Sebelum zaman P. Ramlee, piring hitam. Tapi zaman kami retro, kita panggil ni. P. Ramlee duduk sini, Aziz duduk sini, Sudin duduk belakang. Dia gambar Ujang Lapuk. Ada majlis, ada ruku. Jumbo sosis salsa. Dia punya sos, homemade, sosis, saya gondol saya besar. Lepas tu kita ada fries, kita ada sos, kita ada salad. Memang sangat padu dia punya saiz. Salsa sos. Spaghetti, meatball, bolognese. Menu Itali, meatball kita ada black pepper, bolognese sauce di atas spaghetti, sampai. Portion yang agak banyak. Nampak pinggan dengan tapak tangan saya besar mana. Ada setengah tempat dia portion dia agak sikit. Bagi saya pun dah cukup padu dan kenyang lah. Portion yang banyak. Menu seterusnya, Maggi Nusantara. Kita ada Maggi goreng, kita ada sausage, kita ada telur mata. Lapik by daun pisang. Portion yang agak banyak, resepi tradisional Nusantara. Okey, menu seterusnya, nasi lemak, chicken buttermilk, sampai. Portion nasi yang begitu banyak, satu mangkuk, ayam ketul. Saya ingat ayam lebih banyak daripada nasi. Okey, menu seterusnya, nachos salsa. Kepingan roti di atas, salsa sos. Salsa sos ni pun homemade juga. Secret recipe yang kita ada dalam ni. Ditabung bawang di atas. Menu Mexico. Selain daripada Itali, kita ada Mexico. Okey, menu seterusnya, kita ada nasi lemak chicken chop. Portion ni saya tak tahu boleh habis tak boleh habis. Nasi, daun pisang, ikan bilis, sambai ikan bilis dan juga black pepper sauce. Penuh pinggan. Apa yang kita nak cakap pasal kopi ni? Satu yang pertama ni kopi duduk dalam mark yang agak-agak eksklusif, rare, mark Ceramit yang pertama. Yang kedua adalah kopi Hang Tuah. Untuk makluman, kopi Hang Tuah bermula pada tahun 1955, 2 tahun sebelum merdeka. Sampai teh tarik float, tak ada milk lagi, dia ice cream kat atas. Siapa yang rasa nak makan manis, nak sila. Yang ni the best. Ocean Blue soda, sampai ayak pun nampak macam banyak laut dah. Kita duduk tepi laut, sampai memang. Nak try spaghetti meatball bolognese. Rasa kuah lu. Dihembus kenangan. Kuah tu pun dah simple lah. Tak gurih lagi. Rasa meatball tu. Maggi Nusantara, Keramat Cafe Bistro. Simple tapi padu. Must try lah. Kita semua lidah-lidah pandai ni. Pandai ni tukang masak. Sampai nasi soy, beras kembang, lemak sekata. Yang ni portion yang agak banyak, memang sedap, memang puas makan. Free punya time apa boleh mai sini dah. Kat kedai Keramat Cafe yang duduk kat Taman Selat, Batuas. Yang mereka kata gila-gila punya dahsyat. Detail dan tak nak ranjau punya.